suasana sungguh meriah. Kelas 5 cemerlang sedang bersiap untuk pertandingan kelas terbersih. Namun di sebalik semangat itu, ada ujian kejujuran yang bakal tiba. Aduh, penatnya kalau ni sia-sia je semua usaha kita. Sophie, janganlah fikir kalau menang dulu. Yang penting kita dah usaha. Aku dengar kelas yang bijak dah siap bagi hadiah kecil pada juri. Kalau macam tu tak adil lah. Dia kecil? Maksud kau rasuah? Betul tu. Kita kena contoh. Kita menang kerana usaha, bukan kerana sogokan. Namun, kata-kata itu hanya masuk telinga kiri Sophie. Benih godaan sudah mula tumbuh di hati kecilnya. Kalau aku bagi makanan ni, mungkin cikgu boleh bagi makan lebih dekat kelas aku. Bukan yang salah kan, sekadar tanda terima kasih. Assalamualaikum cikgu, ini sedikit hadiah untuk cikgu. Harap cikgu suka dan mungkin boleh tengok mangkuk kelas kami sikit-sikit. Ni bukan terima kasih ni. Ni sudah dikira rasuah ni walaupun nampak kecil. Cikgu, saya cuma nak bantu kelas saya menang. Menang dengan rasuah ni bukan kemenangan yang sebenar. Dia menceburkan marwah, merosak memusnahkan kejayaan. Kalau dari sekolah kamu dah belajar menipu, macam mana masa depan negara nanti? Bukan Syafiq cikgu, dia tak sengaja. Janji akan tebus kesilapan ini dengan kerja lebih jujur. Amin cikgu, kami akan ajar kawan-kawan lain supaya tak terpengaruh dengan amalan yang salah. Agarlah kamu dah sedar. Kamu ni masih muda lagi. Bila yang dulu mesti ada sekarang. Ingat, rasuah masalah dari sekitar. Hari yang dinantikan pun tiba. Semua kelas berdebar menunggu keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz bismillah ini saya mengumumkan pemenang bagi kategori kelas terbersih bagi sesi tahun 2025 jatuh kepada kelas 5 Cemerlang. Kerana bukan saja kelasnya bersih, tetapi nilai kejujuran dalam melaksanakan kebersihan kelas itu untuk mencapai kejayaan dalam kejayaan ini sangat besar. Kerana apa yang boleh dengar, ada kelas-kelas yang memberi sogokan. Bahaya ni anak-anak. Baik, sogokan ini sangat bahaya kerana ianya merupakan rasuah, ya, rasuah kecil yang sangat bahaya. Jadi rasuah ni perlu kita hindarkan, ya, iaitu perlu kita ingat dia adalah merupakan virus yang menular dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak, tahniah kepada 5 Cemerlang atas kejayaan. Bukan saja kelasnya bersih, tetapi sikap dan hatinya bersih. Elak menggunakan isu rasuah. Tahniah kepada anak-anak. Silakan anak-anak daripada 5 Cemerlang untuk menerima hadiah kemenangan. Tahniah bagi kejayaan 5 Cemerlang. Rasuah adalah rasuah merupakan virus yang sangat besar. Jadi faham ke? Sarah Aiman, kalau bukan sebab kamu, mungkin aku dah ada dalam masa depan. Apa yang penting kita dah buat yang lebih baik. Jauhi rasuah, menjaga maruah. Ayo semua, kita lakukan bersama. Kami anti rasuah.